Akses rakyat dari klinik kesihatan ke Hospital Selayang. Anda dinasihatkan membawa bekalan makanan dan air dari rumah seperti nak pergi piknik. Anda dinasihatkan membawa power bank dan charger telefon. Anda dinasihatkan membawa duit secukupnya untuk balik menggunakan Grab car jika tak nak menyusahkan orang lain. Membuka akses kepada perkhidmatan hospital di negara ini adalah menjadi suatu kebanggaan rakyat Malaysia berbanding negara jiran. Hanya dengan RM1, anda boleh menikmati hampir semua akses rawatan dan perubatan tenaga profesional. Anda harus mula beratus jam 7 pagi dan menunggu sehingga dipanggil doktor sekitar 11 pagi. Lihatlah di sekeliling anda semuanya sakit dan berpenyakit. Namun harus tidak dilupakan, sentiasa utamakan warga tua, kanak-kanak dan wanita mengandung. Perhatikan dan berikan laluan secukupnya kepada pengerusi roda dan pesakit kronik. Ambulan disediakan dan memerlukan ada menunggu jadual penghantaran tidak kecemasan pesakit sehingga jam 1 petang. Sementara menunggu jam 1 petang, anda boleh bersia-sia di depan klinik kerajaan atau klinik desa kerana ada yang menjual kuih muih, gula-gula lollipop, keropok Mami Monster, aiskrim, air minuman jika tiada bekalan makanan mengalas perut anda. Klinik desa atau klinik kerajaan tidak menyediakan perkhidmatan makanan selain makan ubat. Anda bergerak ke Hospital Selayang sekitar tempoh 13 minit dan tiba sekitar 2 petang di Hospital Selayang. Anda diminta menunggu dari 2 petang sehingga 12:30 malam paling cepat sambil menggoyang-goyangkan kaki dan pinggang di kerusi zon kuning unit trauma dan kecemasan sesambil menyusul usha doktor cantik handsome muda terang-tang-tang. Namun berhati-hati pengerusi roda dap katil bergerak, ia mungkin melenyek kaki anda yang patah terus berderai. Doktor akan memberikan senyuman RM1 sambil berkata, duduk di sini sebentar saja sampai doktor panggil ya. Jika anda datang bersorangan, anda mungkin akan mati kebuluran dan kehausan kerana pengawal keselataman tidak membenarkan anda ke kantin hospital sama sekali. Anda boleh mati terus di hospital yang sama. Semua rawatan akan bermula keesokan harinya. Ini kerana malam pertama berada di hospital ialah sesi uji kaji, dokumentasi, temuduga, pemeriksaan X-ray, soal mesra doktor datang picit-picit tubuh, ramas-ramas tubuh. Semua keperluan diagnosis harus dilakukan sehari sebelum dokter level-level dewa sampai ke wad pesakit. Anda mungkin dibawa ke bilik kecil khas untuk diramas. Di-scan dengan menggunakan tubuh dokter oleh lebih dari 2 atau 3 orang dokter untuk mendiagnosasi sakit berakit Anda. Di-scan dengan tubuh dokter artinya tanpa peralatan khusus atau mesin. Ia memerlukan seorang dokter meraba bahagian tertentu sambil mencari poin-poin sakit.